Tapi satu benda yang perlu kita akui lah, ada beberapa perkara khususnya melalui dasar ekonomi baru lah. DEB. Okay. Dasar ekonomi baru yang dilancarkan ketika UMNO. Ketika UMNO akibat daripada satu peristiwa yang sangat besar lah, itu peristiwa 13 Mei kan. Tetapi daripada 13 Mei itu dirasakan perlu penstrukturan semula masyarakat. Masyarakat perlu distrukturkan semula, diolah dan dibentuk semula, bukan mengikut acuan lama. Sebab acuan lama ni dia acuan yang bersifat laissez-faire. Laissez-faire ni bebas. Bersifat bebas. Laissez-faire ni maknanya dia memberi ruang dan peluang kepada orang yang mempunyai modal untuk menentukan. Jadi orang yang mempunyai modal ni tak dapat tidak pada waktu itu adalah kumpulan etnik yang tertentu lah. Tapi bukan kerana etnik dia tu, tetapi kerana proses sejarah. Kita jangan nak salahkan kerana Cina ke apa. Tetapi kerana proses sejarah tu yang menyebabkan dia berada di kedudukan yang tinggi di dalam hierarki sistem kapitalisme yang membolehkan dia memiliki modal. Jadi dalam konteks ni, apabila 13 Mei itu berlaku, kerana berlakunya kesenggangan daripada sudut jurang ekonomi itu antara mereka yang memiliki modal dan juga mereka yang tidak memiliki modal. Jadi UMNO pada waktu itu, Barisan Nasional melalui Mageran, Tun Razak apa semua tu yang kita pun rasanya dah tahu ya. Jadi mewujudkan dasar ekonomi baru untuk menstrukturkan semula masyarakat daripada dengan dua kaedah. Tapi dia punya matlamat utama dasar ekonomi baru ni, kita kena ingat dia perpaduan nasional. Itu yang paling utama, perpaduan.